Kau cakap suruh aku cari kerja, so aku jadilah content creator. Aduh Kim, aku sekarang ni ada problem lah Kim. Handphone aku dah rosak ni, macam mana ni aku nak buat ni? Macam mana boleh rosak ni? Aku tak tahu, adalah tak ada kerja, macam mana aku nak cari duit nak repair ni? Aduh, kau tak apa. Kita duduk dulu, tenang kat fikiran. Macam mana kita nak buat ni? Aduh, dah lah tak ada kerja, aduh, tak ada duit, aku nak cari macam mana nak repair ni? Kau cari je kerja, Wal. Tak payah fikir apa-apa. Wal. Mana kau hilang, Wal? Wal? Oh, Wal. Wal? Oh, Wal. Kau kat mana, Wal? Wal. Sejak bila kau jadi cleaner, Wal? Cakap suruh aku cari kerja, so aku cari kerja lah. Bang, tepi sikit bang boleh? Pelik-pelik lah Syawal ni. Kali ni aku betul-betul pening lah dengan kawan aku. Wal. Kau buat apa pula ni? Kau cakap suruh aku cari kerja, so aku jadilah content creator. So saya ada sebiji Honor X5 Plus didatangkan dengan 5200 mAh ultra large battery. Aduh, aku betul-betul pening lah dengan Syawal ni. Pening kepala aku ni. Ayo bang, cari apa? Wal. Kau kerja apa pula ni? Kau cakap suruh aku cari kerja, so aku jadilah seller shuttle. Ya bang, cari apa? Aduh, Wal. Pening. Kau ni memang pening lah, Wal. Aduh, serabut. Aduh. Kim, aku dah ada duit. Serius lah? Serius. Aku nak beli phone baru. Jom. Jom Mana kau? mari. Bang, saya ada Samsung Note 10 Plus. Saya bajet anggaran dalam 600. Handphone apa yang saya boleh dapat bang? Saya check dulu info. Boleh. Boleh dapat iPhone 11 256GB. 256GB. Kalau apa? Okay, saya ada satu. Ish, condition dia baik tu. Ini cantik. Ngam. Condition cun. Ngam kan? Jadi terus. Jadi terus bang. Kira duit. Tak cukup bang. Okey, cukup. Cukup Bang, Terima kasih bang. Saya jual. Terima kasih banyak. Terima kasih. Cun dua aku dapat baru. Cun. Ciao.